Semua orang raya pakai rich brown lah, burgundy lah. Kita tak nak jadi warna-warna awam. So raya tahun ni, I pilih warna kaki. Cantik kan warna ni? I punya OOTD raya, I malas nak fikir-fikir dah. Outfit ni, I DIY sendiri. Ini skirt. Pasal I beli baju ni dekat bandar. Tudung so cantik, warna kaki. But I haven't found the perfect shoes yet. Sebab bila mengandung ni kan, jalan sikit pun penat. So kena cari kasut yang betul-betul selesa. So tadi I pergi kedai, I survey-survey and I found this one shoes XES. Korang pernah dengar tak? I try banyak gila kasut dia tadi and ni beberapa design yang I tengok memang cantik. Dia macam not only selesa, dia punya design tu minimalist and sesuai untuk you pakai daily, bukan raya sahaja. Tengok ni, cantik kan? Embroidery punya design. Dia punya heels tak tebal sangat and dia tak heavy. Certain heels dia berat. So kalau you jalan, lama-lama you lenguh. Bila pakai, it will look like this. Cantik and sangat-sangat selesa untuk dipakai. Even you bawa perut sarat 8 bulan, 9 bulan. Rasa macam pakai kapas. Tak rasa berat and tak rasa beban langsung. Kalau tak percaya, you pergi outlet dia, try sendiri and bolehlah beli untuk raya.